Special dia bila dah sampai kat mulut bang. Bawa abang tahu. Kembali lagi kita di dalam Jom Terjah Bazar Ramadan Agrobank 2026. Kita berada di Seksyen 13 Shah Alam. Jom ikut kami Square Agrobank TV. Apa yang best di Bazar Ramadan Agrobank Shah Alam. Jom. Kita dah jalan-jalan, kita dah masuk daripada pintu gerbang tadi. Benda pertama yang menarik mata saya sebab saya nampak asap dia. Orang panggil ni otak-otak, betul? Bukan Saja je. Lions kat sini orang panggil pulut panggang. Kak Bun, apa yang best ni dengan Agrobank ni? Sebab tengok warna merah. Dapat apron, dapat topi. Kalau kita tengok kat sini kan, dekat sini kita nak tengok kita ada curry puff donat bikin panas. Kita ada pas sambal marka. Ikut kami Square Agrobank TV, Jom Terjah Bazar. Kita tiba abang ni panggil, "Bang, jangan select. Datang kedai saya tengok ke datang kedai ada soundbox Agrobank." Setakat ni Alhamdulillah lah. Nak kata sale boom tu tak ada, tapi Alhamdulillah. Special dia bila dah sampai kat mulut bang. Bawa abang tahu. Bang, saya kecuali bang. Saya meniaga Bazar Stadium ni daripada tahun 2010. Terima kasih Okey, bang. terima kasih, Assalamualaikum. Agrobank. Jom. Kita ada bingkai ubi, serim muka pandan, serim muka durian, talam gula merah, talam pandan, talam ubi kayu dan talam keladi. Macam-macam kuih talam. Macam-macam. Jangan lupa datang ke Cik Wah Kuih talam. Kuih talam. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah hasil tangkapan dalam konten Jom Terjah Bazar Ramadan Agrobank 2026. Kita ada pulut panggang kedai Kak Wati tadi, kita ada kuih talam, kita ada serim muka durian dengan serim muka pandan. Saya nak bagi tahu bila cakap pasal berbelanja ni, pelanggan yang hadir ke Bazar Ramadan Agrobank ni jangan lupa untuk imbas, bayar dan menang. Anda semua scan je, insya-Allah anda berpeluang menang. Apa hadiah-hadiah dia? Motosikal Honda ADV 160, iPhone 17, bulanan RM300 untuk 10 pemenang. Wow, macam-macam hadiah. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di konten Jom Terjah Bazar Ramadan Agrobank di masa-masa yang akan datang. Zahirul, saya nak balik, nak membuat persiapan untuk berbuka puasa. Jadi Assalamualaikum.